Sebab tu masalah akidah ni, kalau orang ambil ayat laisa kamitslihi syai'un letak di pojok, dia tak akan jadi masalah. Tapi bime-bime takut mai Ar-Rahman alal istawa tak dulu, lepas tu hak lain tak pas tepi. Hak tu jadi masalahnya. Tu. Maka oleh semakin itu, para sahabat dulu hati dia bersih. Dia bersih ni mari masa sahabat, mari masa tabi'in. Tabi'in ni masa Imam Malik antaranya. Sebab tu Imam Malik yang murih. Orang tanya kaifastawa, orang tanya istawa tu lagu mana. Imam Malik murih sehingga merah muka nak murih. Waktu baik dia ni. Sebab demo ni orang nak buat masalah ni. Sebab zaman tu orang dia panggil, kalau orang tanya isu lagu tu, tanya bermakna kata orang yang nak buat timbul fitnah. Bukan tanya tak faham dah. Dia faham laku akidah. Gapo akidah hak dalam mereka itu az-zahir ghairu murad. Dak ada dah dari sahabat tapi dia tak kecek. Zahir itu tak ada, bukan maksud dak. Tak kecek. Faham dah. Sebab tu Imam Malik ni yang murid orang tanya. Bermakna kata tanya bukan nak tahu, tapi tanya untuk nak memunculkan fitnah.